Sabrina, kau nampak lain hari ni. Muram je, kau okey ke? Aku sakit kepala lah, banyak kerja. Kerja penting pun aku kena handle. Rasa nak putus asa. Kau stres ni. Kalau biar, nanti boleh ganggu kesihatan psikologi kau. Itu macam Sabrina dengan Najwa. Nampak macam serius saja. Apa tu Assalamualaikum. Korang buat apa ni? Korang okey ke tak ni? Aku okey je. Tadi aku jalan. Aku lalu nampak Sabrina. Nampak stres. Aku tinggal kejap tanya dia okey ke tak. Sabrina okey ke tak? Kan tak okey. Hari banyak kerja aku buat atas masa. Macam aku dah kerja banyak. Tidur. Rasa nak putus asa pun ada. Janganlah macam tu Sabrina. Semua orang ada stres masing-masing. Kalau banyak sangat kerja yang perlu dibuat, cuba asingkan dan selesaikan ikut keutamaan tugasan yang perlu. Kalau stres sangat, cuba buat benda yang kau suka sekarang. Contohnya hobi, benda yang kita minat, supaya kita dapat alihkan sekejap kepada fikiran kita terhadap benda yang kita suka. Betul juga kau cakap tu. Tak apalah, nanti aku cari hobi aku dan aku fikir balik macam mana nak buat nak atasi stres aku ni. Okey, terima kasih Nakiu. Sama-sama Sabrina. Okey, dah lah. Aku pun dah lewat sebenarnya nak pergi jumpa kawan. Okey, Assalamualaikum. Salam. Bye. Sabrina, jom kita jalan-jalan keliling taman ni. Mana kau kurang sikit stres tu. Okey, jom. Sabrina, Najwa, korang buat apa kat sini? Aku cuma Sabrina jalan-jalan dekat taman ni. Dia stres tadi. Apa stres? Aku banyak kerja lah buat. So aku jadi macam tak tidur. Rasa macam putus asa. Tak nak buat kerja dah. Kita ni stres. Kau minat apa? Suka minat? Minat juga. Main badminton. Badminton? Ni sukan lama. Orang tak main lah sukan tu. So orang main apa sekarang? Dengan sukan baru lah. Yang tak trending sekarang ni. Ada apa? Kebun. Jom. Free tak malam ni? Aku free. Kau free? Okey. Sekejap Kita kumpul sikit. Sekejap Dah. Aku dah booking. Jom balik siap-siap. Nanti kita pergi malam ni. Jumpa malam ni tau. Dah okey dah. Sekarang ni aku dah pandai dah bagi masa. Tak stres dah macam dulu. Baguslah. Okey, terima kasih sebab hari tu tolong aku banyak. Tak apa, kita kan kawan. Kita boleh tolong. Aku nak cakap dulu ni. Bye. Okey, bye.